Hamzah Andreas Zortis. Dia masuk Islam tahun 2002. Kemudian dia bisa, ini satu kelebihan mereka ni. Masuk Islam, study Islam. Pandai lah. Dia baru dapat PhD. PhD dia kaji tentang, dia duk cerita kat saya malam tadi, dia mari rumah saya. Jadi pagi tadi saya minta ruang untuk dia berucap di dalam majlis Mak Hijrah. Tapi dia kata dia buat kajian. Kajian itu cerita tentang mukjizat Quran. Scientific miracle. Mukjizat sains dalam Quran atau pasal dia philosopher. Dia kaji, dia ahli falsafah. Ini kelebihan orang yang kaji filosofi. Saya tahu, saya jumpa kawan-kawan, orang yang filosofi ni, saya taklah macam sebahagian yang kata tak guna mengaji falsafah. Falsafah sebenarnya bagus di dalam memberikan exercise cara berfikir dan memahami konsep. Sebagian ustaz-ustaz dia tak kaji langsung, dia tak baca falsafah barat pun, tak baca apa pun, tak baca. Buku apa pun tak baca, buku tu dia baca. Sempit cara fikir dia. Tidak luas cara analisis dia dalam melihat isu-isu. Dia sebut satu benda. Dia kata banyak orang, ustaz, orang-orang agama, mereka bukan saintis bila mereka bercakap tentang Quran dan sains. Kata tak apa kena. Teori Big Bang umpamanya, mereka anggap macam satu benda yang confirm, sedangkan dalam sains taklah sampai macam tu. Contoh, banyaklah dia cakap. Hal-hal yang Quran ini, sebagai orang kata Quran cakap satu benda yang tak dapat dipahami melainkan 1400 tahun dulu. Mungkin kita sebut juga. Tapi dia kata tak mungkin lah macam tu. Saya agree. Quran diturunkan untuk sepanjang zaman. Tak adalah diturun pada satu zaman orang tak faham. 1400 tahun kemudian baru orang faham. Mana boleh macam tu? Dia turunkan untuk manusia bagi sepanjang zaman. Sepanjang zaman orang faham. Tapi dia faham di peringkat lapisan dia lah. Lepas tu main zaman lain, ilmu berkembang, boleh faham lagi. Boleh lagi faham. Ada lapisan yang lain lagi. Khalaqal insana min alaq. Diciptakan insan daripada alaq. Alaq tu boleh clot, darah. Memang itu yang orang faham. Lepas tu, alaq tu boleh juga dipaham macam lintah. Bila ada orang boleh, ada macam-macam mikroskop boleh tengok, oh nampak macam lintah. Boleh juga faham macam dengan swinggam yang digigit. Alaq tu setiap zaman ilmu maju, perkataan alaq tu boleh dikembangkan lagi. Setiap zaman ia ada makna. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah Ta'ala tak malu untuk membuat perbandingan apa yang seperti dengan nyamuk ataupun apa yang atas daripadanya. Atas daripadanya boleh dipaham sebagai lebih besar daripada nyamuk, lebih kompleks daripada nyamuk, lebih daripada keadaan nyamuk. Betul dari segi bahasa. Sekarang ni orang cuba pakai nama fauqah, atasnya, atas belakang nyamuk tu sendiri. Ada rupanya binatang yang lebih kecil daripada nyamuk. Faham zaman dulu pun betul juga. Bila ilmu berkembang, boleh faham lagi. Betul. Besok mungkin faham fauqah tu boleh dipaham lagi. Apa yang tak dipahami, bukan tak, yang tujuan Quran pada tujuan Quran untuk faham tu sampai. Supaya Allah ni nyamuk ke lebih kurang pada nyamuk ke semua boleh faham. Tapi nak memahami lebih detail tu setiap zaman ada ruang dia. Itu keajaiban Quran. Taklah kita kata Quran ni tak dapat dipahami melainkan pada kurun ini saja. Tak boleh lah. Salah lah faham macam tu. Mesti Quran bukan ditujukan pada orang kurun ni. Ditujukan bagi setiap kurun. Ini. Sebab tu sekarang ni orang faham sains. Yang kita faham ni, masalahnya orang faham sains ambil ayat Quran letak. Itu salah. Dia cuba jadikan Quran sesuai dengan keputusan ataupun apa yang teori sains ataupun apa yang saintis
putuskan apa yang mereka nampak atau kajian dapat finding mereka. Quran mestilah di atas, sains follow dia. Kita tak boleh kata, oh tak boleh tafsir macam ni, kau tidak tak sama dengan sains. Tak boleh. Kerana sains mungkin akan berkembang lagi. Mungkin kita baru ada one level punya tafsiran. Lepas tu sains berkembang, awak akan tahu maksudnya. Ini banyak hal yang mesti dipahami dalam hal.